Yang ni pisau lapas 10 inci. Harga yang amat-amat murah lah bagi aku. Kita cuba potong batang betik ini. Boleh ke tak boleh? Kalau kita guna memang tajam lah. Sebab tu aku puas hati semenjak aku beli sampai hari ni. Aku guna memang berbaloi lah. Ini batang betik. Kalau kita nak potong daging, lagi senang lah sebenarnya. Bagi aku yang menariknya, design dia pun cantik. Bila kita pegang dekat sini, dia ngam-ngam dengan jari kita. Lagipun dia ada safety sini, kita tak kenalah mata pisau. Bagi aku, bila kita pegang dengan tangan aku, jari aku ini memang sedap pegang. Rasa macam tak terlepas lah. Walaupun harga murah, kalau kita tengok material dia, pisau dia pun jenis tebal juga, taklah nipis sangat. Kalau korang rasa tak yakin, perlu lagi nak tengok kepastian betul ke buyer beli ni dia orang puas hati, korang boleh tengok komen-komen buyer. Aku tengok, aku baca, ramai sangat yang berpuas hati. Lupa nak bagi tahu, pisau ni dia ada 7, 8, 9 dan 10 inci. Tengok beg kuning sekarang lah. Okey.